Kejadian ini berlaku pada bulan puasa dalam tahun 2021 di Bandar Sibu, Sarawak. Tertuduh Muhammad Nur Alif Mazlan, 27, yang berasal dari Negeri Sembilan, bersama-sama dua rakannya baru sahaja menamatkan latihan polis dan melaporkan diri bertugas di Balai Polis Sibu Jaya. Mereka menyewa sebuah rumah berkembar satu tingkat di Permai, Sibu. Kira-kira jam 5.45 petang, 6 Mei 2021, mangsa Nur Halim Tumiran, 25 tahun yang berasal dari Pahang, singgah di rumah sewa tertuduh untuk berbuka puasa. Sementara menunggu masuk waktu berbuka, mangsa dan seorang lagi rakan mereka dikenali sebagai Amirul Izwan Sulaiman bermain permainan video di ruang tamu. Namun, tidak lama selepas itu, Amirul Izwan melihat tertuduh keluar dari biliknya dengan membawa pistol yang kemudian disusuli dengan bunyi tembakan sebelum melihat kepala mangsa berdarah dan terbaring mati. Berdasarkan keterangan Amirul Izwan, tertuduh tidak menyedari pistol itu mengandungi peluru. Seramai 17 saksi memberi keterangan bagi perbicaraan kes itu. Tertuduh Muhammad Nur Alif Mazlan dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda RM10,000 oleh Mahkamah Tinggi di sini hari ini selepas didapati bersalah menyebabkan kematian akibat kecuaian terhadap rakan sekerjanya pada Mei 2021. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Christopher Chin Su Yin menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh Muhammad Nur Alif Mazlan 27 di bawah Seksyen 304A Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kematian ke atas Nur Halim Tumiran 25 tahun antara jam 5.45 petang hingga 6.30 petang pada 6 Mei 2021 di rumah sewanya di Permai, Sibu. Beliau turut memerintahkan tertuduh menjalani hukuman itu bermula dari tarikh dia ditangkap pada 6 Mei 2021. Tertuduh diwakili Peguam Bela Ranbir Singh manakala pendakwaan kes oleh Timbalan Pendakwa Raya Mark Kenneth Neto. Mungkin ramai yang merasakan tertuduh telah dijatuhi hukuman yang agak ringan oleh Mahkamah Tinggi. Tapi kenapa? Ini adalah kerana pihak pendakwa raya gagal membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jadi, apakah alasan hakim menjatuhkan hukuman hanya penjara 2 tahun dan denda RM10,000 kepada tertuduh? Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Christopher Chin dalam keputusan ketika menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh Muhammad Nur Alif Mazlan 27 di bawah Seksyen 304A Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kematian ke atas Nur Halim Tumiran 25 tahun antara jam 5.45 petang hingga 6.30 petang pada 6 Mei 2021 di rumah sewanya di Permai, Sibu. Beliau turut menerbitkan perintah membayar sebanyak RM10,000 atau penjara 6 bulan kepada tertuduh. Apa yang kritikal dan saya dapati sebagai fakta adalah seperti berikut. Tertuduh tidak mempunyai latihan terlebih dahulu mengenai penggunaan pistol separa automatik Walther P99 semasa menjalani latihan untuk menjadi anggota polis. Tertuduh yang baru bertugas setelah tamat menjalani latihan sebagai rekrut hanya dilatih menggunakan pistol .38 Smith & Wesson yang lebih lama. Tertuduh ada meminta daripada gudang senjata untuk .38 Smith & Wesson, tetapi tidak ada yang tersedia. Sebaliknya, dia diberikan pistol separa automatik Walther P99 yang lebih moden, ujarnya. Menurut Chin, tertuduh tidak mempunyai latihan atau latihan praktikal yang mencukupi bagi menggunakan pistol Walther P99. Dia tidak sedar bahawa walaupun kelopak peluru pistol Walther P99 telah dikeluarkan, tetapi terdapat peluru hidup dalam ruang laras pistol itu. Si mati telah meminta untuk melihat pistol itu dan difahamkan semua mereka yang tinggal di rumah itu adalah anggota polis baharu serta tidak pernah mengendalikan pistol sedemikian. Secara kritikalnya, disebabkan kekurangan latihan, tertuduh tidak tahu bahawa walaupun selepas dia telah mengeluarkan kelopak peluru dari pistol, masih terdapat peluru dalam laras pistol tersebut. Jelasnya,
Berdasarkan perkara di atas, Chin berpuas hati bahawa tertuduh tidak mempunyai pengetahuan bahawa pistol yang berada di tangannya pada malam itu akan melepaskan tembakan jika picunya ditarik. Saya membuat keputusan ini berdasarkan fakta dan juga undang-undang ditambah dengan penerangan yang dinyatakan dalam Kanun Keseksaan berhubung dengan Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kesimpulannya, dan selepas penilaian maksimum fakta dalam kes ini, mahkamah mendapati bahawa kes pembunuhan prima facie yang boleh dihukum di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan belum dibuat terhadap tertuduh dan dia sewajarnya dilepaskan dan dibebaskan atas pertuduhan terhadapnya. Walau bagaimanapun, saya mendapati bahawa sesiapa pun tidak sepatutnya mengacukan pistol kepada orang lain, tak kira sama ada pistol itu dimuatkan peluru atau tidak. Tindakan daripada kecuaian tertuduh yang tidak wajar dan sangat melalu, terutamanya kerana dia mempunyai beberapa latihan dalam pengendalian senjata. Justeru, mahkamah mendapati bahawa kes prima facie telah dibuat terhadap tertuduh di bawah Seksyen 304A Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kematian secara cuai. Tertuduh mengaku bersalah terhadap pertuduhan tersebut dan dikenakan hukuman penjara 2 tahun dan denda RM10,000 atau penjara 6 bulan oleh Mahkamah Tinggi semalam. Di samping itu, Chin menyeru supaya pihak polis lebih serius dan segera mempertimbangkan kembali protokol dan prosedur operasi standard mereka dalam pengeluaran senjata. Tertuduh telah dilatih sebagai seorang rekrut polis yang baharu hampir beberapa minggu sebelum kejadian dalam penggunaan pistol standard .38 Smith & Wesson. Tetapi sebaliknya, dibandingkan dengan pistol separa automatik Walther P99 yang lebih moden. Dengan berbuat demikian, saya mendapati bahawa pihak polis dalam kes ini sama-sama secara tidak langsung cuai mengeluarkan kepada tertuduh pistol yang dia tidak diberi latihan untuk mengendalikannya. Selanjutnya, apabila pistol itu diberikan kepada tertuduh oleh gudang senjata di Sibu, ia tanpa arahan praktikal yang mencukupi. Terdapat bukti bahawa ini bukanlah kemalangan pertama di Malaysia dan ini amat membimbangkan, jelasnya. Semoga kes ini menjadi pengajaran kepada pihak PDRM supaya dapat melatih anggota mereka supaya lebih mahir dan juga bertanggungjawab dalam mengendalikan senjata. Sekian, terima kasih. Wassalam.